Ini ramai ibu ayah kita ni. Ramai anak dia ibu ayah kita ni yang menafikan keinginan hati dia. Dia pun ada keinginan ibu ayah kita ni, kan? Ada duit dalam poket dia RM10 pun. Dia dulukan kita dulu. Dia pun ada keinginan nak beli tu, nak beli ni. Ada RM100, dia jual padi ke, dia jual getah ke. Dia ada keinginan hati dia. Tapi dia biarkan keinginan hati dia, dia dahulukan keinginan kita. Tapi berapa ramai kita pada malam ini, setiap kali ibu ayah kita berikan sesuatu pada kita, kita cium tangan dia, kita peluk dia, kita cakap terima kasih mak, terima kasih ya, kerana mendahulukan permintaan saya daripada keinginan mak dan ayah sendiri. Berapa ramai anda? Berapa ramai kita benar-benar mensyukuri apa yang ibu dan ayah kita bagi? Kadang-kadang kita tak cakap terima kasih pun. Kita tak cium pun tangan dia. Kita tak tanya pun dia, mak ada tak keinginan nak beli apa-apa sebelum beli abang punya barang ni? Ayah ada tak keinginan apa-apa sebelum ayah belikan barang-barang abang ni? Mahal ni ayah. Pernah tak kita tanya? Yang kita selalu rasa ayah dan ibu mesti sediakan apa yang saya nak. Kadang-kadang kita terlupa melihat sisi-sisi ini. Sisi-sisi inilah sebenarnya anak dia yang harus kalian telusuri. Dan sisi-sisi inilah sebenarnya akan membuka pintu-pintu segala kebaikan yang Allah akan turunkan pada kita. Sebab kita anak yang soleh. Sebab apa? Sebab kita benar-benar memahami akan perjuangan ibu ayah kita. Dan kita cuba untuk membuatkan hatinya berasa lega, hatinya berasa syukur kerana punya anak yang punya rasa dan jiwa.